Pagi yang malam yang indah. Tak tahu apa aku buat. Itu ada kawan aku. Tak tahulah nak buat apa sebenarnya ni. Yo, kenapa, Fik? Dia pergi dekat istana. Istana belah sana tu kau, yang sana tu? Yang sana. Okay, boleh, jom. Kita pergi, jom. Tempat hit. Mana tangga aku lupa dah tadi mana. Tangga? Kau punya tempat ni kan, tapi tangga pun kau tak buat. Alah, tangga ke atas aku tak buat. Bro, really? Okay, jom. Kenapa kau selalu ni ya? Tak tahu. Kita ada binti kau kat belakang. Tak tahulah. Oh my. Let's go. Kita pergi ke istana. Okay, sekarang kita... Okay, let's go. Jalan je lah. Let's go. Jalan. Let's go, Fik. Let's go. Astaghfirullahalazim. Okay. Okay, jom. Kita... Jauh juga dari rumah kita. Ya, nak buat shop. Nak pergi shop kan. Kita kena tu juga. Wait. Kita undur dulu jap. Kenapa kau undur? Kau nampak tak apa aku nampak? Kenapa ada dekat web? Ya, kenapa ada kat web? Dan invisible player. Hai. Golek dia makan geleper. Okay. Patut kita lari ke atau patut kita lawan? Kita lawan. Dia orang full diamond. Okay, sama. Let's go. Di atas tu pula. Hai. Patut kita lari ke lawan ni. Kita kena lawan. Banyak gila invisible. Siapa pukul aku? Tak, okay. Kau dah selamat. Elok. Weh, kau kenapa? Kau lag ke? Aku lari. Kenapa? Bro lag bilai. Bro, nak fungsi aku. Masa aku mobile aku lag ni. Ni tak lag. Aku rasa sebab invisible. Ni collect barang dia orang. Oh, bagi X aku nak. Ni XX. Ni kan dia orang ada dua. Bro, dia orang stack gila. Look. Roti aku. Aku rasa kita boleh guna nanti. Finally, bro. Oh ya, aku dah full set. Oh ya, aku nak full set lah. Kau helmet apa luar? Helmet. Mana helmet aku cok? Ni helmet. Sumpah bunyi. Orang besar. Aku ada backup shield. Ya, aku ada banyak shield. Okay, apa kata kita ambil stand ni untuk kalau kita nak cakap dengan orang lain? Allah, ya Allah. Allahu Akbar. Dah tu full diamond.
Ya, Gila nak kalahkan dia orang. tak tahu. Saya walaupun dia orang bukan aku sebab aku let dia mampus. Sama, sumpah kau tahu tak? Aku pun sumpah lag gila tadi. Show bawah. Hi guys. Hai. Okay, sekarang mana yang armor? Ni. Hello. Lama tak jumpa. Wah. Hai, apa khabar? Aku tak ingat lah nama kau. Tak ingat nama kau. Tak Nama kau siapa? Fahmi, dia ni boleh panggil aku Afiq. Hai. Okay. Ni. Boleh apa? Kalau kau orang nak Tapi biar aku yang Aku bisnes. nak beli spear. Biar aku yang bisnes. nak beli spare. Ni Okay, ni aku nak try dengan tu, itu budak tu nak main-main sedar biar je dia. Kau pula aku nak bunuh dia ni. Jangan. Bagi aku spionnya dia guys, satu ada tidak. Ni ada spare. Gimme. What the fuck? Ini kenapa test pad macam tu? Tak apalah. Boleh tak bagi aku please? Ini untuk kau. Harga dia. Ni armor ni. Bagus. Itu mainan ni. Bagus. Adakah anda mau beli armor diamond? Dapat tayar. Kami boleh Armor diamond ya. kami boleh buat apa tu? Kami boleh buat tempahan. Kau nak? Boleh boleh buat tempahan. full set armor diamond dengan enchantment protection 4 boleh. Kau tahu tak tempahan dia apa? Tapi tempahan dia kena tunggu Ni aku sehari lah. aku nak tak apa. Aku nak pinjam anvil kejap. Anvil. Mana datang dia tu? Ni jangan. Weh tu kau nak kau habis keluar. Ini adalah balasan kalau kau masuk dalam ni, kau keluar saja. Vic keluar. Vic keluar. Ni cuma minta spear je. Kau dapat apa? Kau dapat spear apa? Oi. Aku nak netherite. Ya. Kalau tak ada ni. Kau ada lunch tak? Ada enchantment lunch tak? Aku cari jap. Sekejap. Weh, kalau nak enchantment lunch, kita kena pergi enchantment boleh. Tak ada. Maaf ya, pergi mampus kau. Okay lah, jom Vic. Hi guys. Vic! Astagfirullah. Okay. Tadi kau nak apa? Kau nak spear netherite. Mari kita bisnes kejap. Aduh. Alright. Okay, aku tak tahu nak buat apa. Jadi mari kita tu dulu. Aku sini. Soalingan dia. Tak tahulah. Okay. Hello. Kejap. Okay. Tolong aku nak beli buku lunch dengan sharpness 2. Cepat. Aku tu dengar. Ni buku apa? Ada falling bye. Aku dengar. Ada falling apa lagi? Cepatlah. Aku tengah tu dah. Khabar boleh tak? Kau boleh sabar. Ada buku, ada enchantment, ada cepat. Aku tengah baca jampi Cepatlah. Kau cari ancaman apa? Aku nak sharpness 3 sharpness 2 dengan lunch 3. Oh, tak nak dulu ya. Okey. Sekejap. Aku akan memberi jampi sekejap. Ya, cepatlah. Kejap lah. Kalau kau nak anvil tak sini aku ambil anvil. Kejap. Aku tengah memberi jampi untuk membuat buku. Untuk membuat enchantment. Sandare. Kundara. Yo. Pinjam. Sunggara. Kuga. Aku pinjam yang ni lah. Aku pinjam saja sekali. Kuga. Bro, di armor ni per bagi aku sekali dah. Banyak betul aku looting. Kuga. Lagi tunggu jadi orang gila. Aku nak Kuga. makanan ada tak? Bro, tak ada makanan sini. Okey, dah siap satu buku. Astaga, nak. Cepat sini.
Datang kat aku. Mana. Gimme. Bagilah. Ini satu buku dah siap. Iaitu sharpness. Alright. Gimme lagi. Okey, dan satu buku apa? Lunch 3. Lunch juga. Ya dari lunch. Ya dari lunch. Jawa. Astaghfirullahalazim. Ya. Hidup Jokowi. Bukan kau patut duduk sana. Ya, Kenapa kau duduk sini pula? Oh, jual Hidup berdiri. Jokowi. Lunch. Makanan. Okey, dah siap. Sini datang aku. Okey, sabar jap. Aku datang. Mana? Weh, kau masuk. Elah, sebab mana? Lunch aku cepatlah. Ni. Harga. Masa kau jatuh. Okey. Hello. Bang. Ya. Ni. Aku bagi kau satu free sebab kau bagi totem. Itu terlampau mahal bang. Ya boleh bagi. Itu Okey. terlampau kau terlebih bang. Ni. Aku bagi satu buku free dan percuma untuk apa tu 2 hari ke depan. 2 hari ke depan kau beli kat aku bagi kau free. Thank you doh. Thank you. Vin. Geda. Mana si Afiq? Afiq! Cak. Apa? Aku tengah tengok abang memancing. Mana spear tadi? Mana ni? Jadi bagilah aku sikit hebat sikit daripada iron. Ni aku bagi kau. Ni boy. Mana? Afiq nak tengok satu hal yang bagus tau Afiq. Lunch. Aku nak lunch. Aku ada lunch tapi untuk diri aku seorang. Tak apa. So, yes, finally bro ada lunch juga. Okay Afiq, jom pergi. Mana kau? Ada. Jap. Ke mana abang bodyguard tu ni? Dia dah get out kot. Dah jujur. Mungkin sebab kita takut. Sebab kita pun diamond. Kau ada cadangan tak? Kita patut sekarang kena apa-apa. Aku rasa nak dapatkan miss tau. Super susah dulu. Sama. Tapi kau tahu tak? Kalau kita nak dapatkan miss kan, itu maknanya kita kena pergi try chamber. Dan kalau nak pergi try chamber, itu literally akan super duper ultra lag. Ayo, tapi berapa cakap? Tapi kita akan cari miss juga. Ya. Buat miss. Miss literally senjata utama aku, senjata yang aku boleh guna kalau nak serang orang. Apalagi kau kalau kita ada nama dia apa tu Wimbus. Sumpah itu Wimbus bagus siut. Jap. Kat. Okay, let's go. Kita pergi tu. Aku ada satu tempat di mana kita boleh dapat informasi kalau nak dapatkan miss. Let's go. Sini. Ini tempat apa entah ni. Okay. Ni ke tempat dia? Ni. Okay. Ini pelang ini. Ni ada banyaknya orang invest kat tempat ni. Tak, ini memang bandar Invis. Assalamualaikum. Ya, Ni cik. bandar Kenapa? invest. Saya nak dapatkan informasi tentang miss. Miss. Bukan. Sini. Aku tahu kau nak bawa aku. Apa, nak ke atas ke? Boleh ke atas? Okey, kita ke atas. Fik, ke atas, Fik. Ke atas. Coba. Ikut aku. Nak ke mana? Informasi tentang miss kan? Ya. Cakap kat sini. Bengok ke? Silakan duduk. Biar saya siap kat air dulu. Duduk apa macam ni? Duduk je lah. Duduk apa ni? Duduk apa ni? Kalau korang nak tahu tentang informasi tentang miss kan? Aku dah tanya berkali-kali. Okey ni. Informasi tentang miss ada dia terletak di lokasi. Di gua. Tahu kan kat sini ada macam gua mining. Bro, this is so good. Tahu kan kat sini ada lokasi gua mining. Ya, gua main ni aku tahu. Cuba tengok shield aku bagus tak? Biasa je. Kat
Okey. Apa tadi kau cakap? Terletak di sebuah gua. Gua ini sangat misteri. Sebab gua ni kalau dia main ni. Gua sebelah sana, gua yang sana tu. Ya. Oh. Dalam gua tu ada satu ruang rahsia. Astagfirullahalazim. Nah, ya, ruang rahsia apa? Ruang rahsia. Ya. Ruang rahsia tu dia digunakan untuk simpan senjata bernama Hammer Mace tu. Okey. Aku ada map. Mana? Ada. Tetapi kau tak ada map. Sudah Aku ada map. Bye. Kau tak nak sudah. Okey, Get out let's go. ni. Apa dia cakap tu? Okey, sekarang kita pilih kuda mana? Sudah tentu kita pakai umpan kita. Golden apple. Dua-dua lembab. Kalau. Jom. Aku boleh je main tapi Jom. Jom kita pergi tu. Yang gua apa entah tu dia cakap. boleh je main. Ini kan tak silap dia suruh cakap. Aku sebenarnya boleh je lawan. Aku tak boleh guna wincah. Sebab nanti lag. Okey, sekarang kita akan terjun sana. Okay, let's go. Betul ke dalam gua ni? Ya aku rasa betul. Tengoklah tu. Siapa? Aku rasa penjaga kat sini lah. Aku kemudian aku beritahu aku kemudian Chan. Hello, Mr. Mr. Black Skeleton. Hello. Apakah kau boleh benarkan kami untuk pergi ke arah sana dan mengambil sebuah maze yang konon katanya ada di sini? Aduh. Nampaknya Fik belakang. Tahu lah kan kalau dia tak bagi kita kena buat apa. Mami, kau ada pickaxe tak? Ada aku ada. Bagi aku jap. Jom, let's go. Jom. Serang. Okey. Ini kan mudah. Protection 3 baik. Fik. Mana dia? Mana kau? Kena sneaky. Kau tengah rekod kan? Yalah ni. Dia tu tengah ikut kan ni. Alright. Mana kau? Keluar. Dah selesai. Mana dia? Dah mati. Aku dah bunuh. Dah mati. Cepatnya. Memang. Tengok aku dapat apa. Mana tempat ni? Bawah ni. Tadi aku tengok. Ni lava. Ya. Okay, terjun. Yo, Minecraft man. Okay, tapi aku dapat protection 3 armor. Nak miss? Cumi, this is ni maze aku. Anggap apa ni? Kau ada full leather armor. Baik, kau bagi aku. Lari. Bro, aku nak juga.
This is mine.